tajuk video ni lah ada agak tak puas hati sikit lah pasal video aku kena demonetize. Kepada korang yang tertanya apa benda demonetize tu, it means video aku tak eligible untuk iklan, tak boleh letak iklan. YouTube cakap yang video aku not suitable for most of our advertisers. So makna dia tak sesuai. Video mana yang korang tertanya yang tak sesuai tu? Video yang baru aku post ni, video Happy Deepavali, aku pun tak tahu benda yang tak sesuainya. Oh by the way, kalau demonetize ditarik balik iklan, kalau monetize letak iklan. Ada iklan lah monetize. Alah yang korang tengok first bila sebelum start video tu kan ada iklan kan. Tu monetize lah tu, maknanya letak iklan. So anyway, video aku yang Happy Deepavali tu kena demonetize, tarik balik iklan. Tak boleh letak iklan kat situ. Sebab dia aku tak tahu, dia tak bagi tahu langsung kenapa dia tarik balik. Padahal dah 12,000, 13,000 views weh. Aduh, apa benda ni YouTube? Aku ada buat research sikit lah pasal benda ni dah berlanjutan selama 2 bulan lebih, 3 bulan macam tu lah. Tak silap aku lah, tak tahu lah. Aku buat research sekejap weh tadi. Aku cari pasal benda ni semua kan. Weh, YouTuber yang besar, kesian gila weh dorang. Video dorang buat, katalah ada seorang mamat ni, aku lupa lah nama dia. Video yang diorang buat tu kata ada 500 video. Dia dah ada 500 video. Half daripada video dia kena demonetize, kena tarik balik iklan. Mamat tu buat video YouTube untuk kerja dia kot. Itu kira kerja dia. Gila lah YouTube. So anyway, sambung balik cerita kita tadi. Basically sekarang ni YouTube dia tengah improve content dia, kononnya untuk child friendly. Untuk child friendly dia try nak buat. Sebab apa? Aku baca lah guideline untuk monetization yang clean kan, yang orang akan, yang YouTube agree untuk letak iklan kat dalam tu. Tak ada hateful content, macam kemarahan yang kutuk-kutuk orang, konten yang tak ada drug, macam isu sensitif, isu semasa yang sensitif, yang politik isu ke apa benda kan. Tapi yang peliknya, video aku tak ada orang semua tu. Aduh, aku tak faham lah apa masalah YouTube ni. Sebabkan aku rasa sistem dorang ni, dorang pick video ni bukan based on manual tau, bukannya orang yang buat. Aku rasa sistem yang buat. Dorang just pick and choose lah. Macam aku cakap tadi kan, dia ada 500 video, tapi half daripada video dia kena demonetize. Dia pun tak tahu apa pasal. Padahal dia gaming channel kot. Aduh, pelik lah YouTube ni. Itu sebab sekarang content creator kan nak cari platform lain lah untuk lari lah daripada YouTube ni. Sebab YouTube dah makin mengarut lah. Yelah, cuba bayang effort lah kan. Orang nak buat video, macam contoh video semalam, video aku pergi cari, bukan semalam, kemarin video aku yang aku post pasal Deepavali tu. Aku pergi carilah pergi siap interaction dengan orang. Itu semua makan masa. Lagi satu editing. Orang tak tahu tau, kadang-kadang orang ni bersusah payah. Kadang-kadang ada yang pakai drone shot lah, hire orang untuk buat ni buat tu. Lala tutup kena demonetize. Aku pun tak tahu lah. So conclusion dia sekarang, aku still tak tahu kenapa video aku kena demonetize. Nasib baiklah ini bukan pekerjaan utama aku. Aku buat video pun suka-suka. Tapi kesian lah. And aku buat research juga, small YouTuber yang kecil-kecil pun kena bye. Apa benda YouTube? Aduh. Okay, sekarang jalan penyelesaian dia bila dah kena demonetize tu, dia ada satu pilihan tau dekat situ bagi kau untuk manual review. Orang YouTube tu sendirilah akan review balik video kau tu eligible untuk letak iklan ke tak. Tak tahu lah. Macam YouTube ni makin lama makin pelik lah. Lepas korang tahu lah, lepas Facebook ambil alih kan. Aku rasa sebab banyak advertiser dia orang lari lah. Aku pun tak tahu pasal. RM10 95. Lawa motor siapa? Okey, dah isi minyak dah. Signal kanan. Itulah, aku tak tahu lah conclusion dia. Macam tu je lah conclusion dia. Kena buat manual review. It's not fair lah YouTube. Why are you doing this, man? Alamak, speaking pula. So anyway guys, aku rasa sampai sini je lah video ni. Sekarang buat video panjang-panjang kan, tak boleh letak iklan pula kan. So
Terima kasih lah korang sebab tengok video aku, support aku Jangan lupa like, komen, share and kalau perlu subscribe. Okay guys, thanks for watching. Ciao. Oi, panasnya sekarang. Oh, besar kereta tu berhenti tu. Sejam apa tu? Mahal tak?